Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. PGIRM, dividen KWSP masuk akaun fleksibel. Peringkat pertama. Pengeluaran akaun 1 masih dituntut. Pencarum KWSP semakin terhimpit dengan kos sara hidup yang tinggi. PGIRM tidak boleh berdiam diri. Kami maklumkan bahawa cadangan daripada pencarum agar dividen KWSP 2025 diagihkan terus ke akaun fleksibel mendapat sokongan hampir 6,000 pencarum setakat ini. Ini langkah sementara bagi mereka yang benar-benar memerlukan, sementara menunggu keputusan dasar pengeluaran akaun 1. PGIRM tekankan, cadangan ini tidak menggantikan tuntutan pengeluaran akaun 1. Ia adalah pendekatan dua peringkat yang rasional, bersasar dan bertanggungjawab. Langkah ini memberi ruang bernafas kepada pencarum terdesak tanpa mengganggu simpanan pokok mereka. Tegas Presiden PGIRM, pengeluaran akaun 1 adalah keputusan dasar besar, perlu bersasar dan berasaskan data. Tapi pencarum tidak boleh terus diminta menunggu tanpa sebarang bentuk kelegaan sementara. Agihan dividen ke akaun fleksibel adalah langkah segera, berperingkat dan bertanggungjawab. PGIRM telah menghantar cadangan ini melalui email rasmi kepada MOF dan KWSP dan kini menunggu maklum balas mereka. Pencarum tidak minta keistimewaan, cuma ruang untuk bertahan. PGIRM akan terus berdiri teguh menuntut hak pencarum dengan prinsip. Sekian, terima kasih. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.